Cepat Mami. Kita tinggal masa tak banyak dah Mami. Okay, last payment. Nak tengok bag nombor 1. Bag nombor 1 ni dia ada macam-macam pilihan tau. Kita ada yang upgrade version, ada yang set combo, ada yang full set combo. Apa beza tiga-tiga ni Mami komen. Okay, kalau upgrade version 10 muka surat dapat apa je dalam tu? Boleh komen, saya reviewkan. Kalau untuk full set dengan set combo ni, apa beza dia full set dengan combo? Kalau combo untuk non-Muslim, kalau full set combo untuk Muslim lah. Okay, so kalau siapa-siapa kat sini yang non-Muslim, ambil set combo. Sebab apa? Harga dia lagi murah daripada full set combo dan akan dapat free gift. Cara nak dapat free gift macam mana? Kena check out dalam live. Dan komen, saya dah check out full set, saya dah check out set combo. So, siapa yang komen tu akan dapat free gift. Okay, bag nombor 1. Untuk free gift ni kita dekat bag nombor 1 sama ada set combo ataupun full set combo. Okay, siapa yang patut check out set combo? Kalau set combo ni untuk non-Muslim lah. Okay, kalau full set combo ni untuk Muslim. Apa beza full set combo dengan set combo? Okay, full set combo dia macam ni. Full set combo dia akan ada 14 muka surat. Okay, kita akan bagi 10 muka surat original dan kita akan bagi extra 4 muka surat lah. So 4 muka surat ni kita ada alif bata, kita ada mengaji, kita ada body part dan juga counting fingers. Yang ini untuk Muslim sebab ada alif bata. Kalau untuk non-Muslim, jangan check out full set combo. Saya pun nak juga free gift. Saya check out je lah full set combo, tak payah. Jangan ambil full set combo. Ambil set combo sebab kita akan excusekan alif bata ni. So harga dia akan berkurang RM10. Tadi harga yang ni 78. Untuk non-Muslim, untung lah. Sebab akan dapat harga RM68 saja. 12 muka surat dan still Mami akan dapat sekali dengan free gift. Okay, akan dapat sekali dengan free gift. Yang penting, check out terus. Lepas dah check out tu, terus masuk live kita dan komen dan check out. Okay, siapa tak komen tak dapat. Walaupun beli dalam live dengan kita. Okay, busy book ni, yang free gift ni kita akan bagi topik haiwan liar, haiwan di zoo, topik haiwan laut, dinosaur, kenderaan dan juga buah-buahan, sayuran dan juga warna lah. Okay, hi Cikgu Mia. Thank you tak Cikgu Mia dah follow kita. Cikgu Mia nak cari item untuk anak ke nak cari untuk anak murid? Nak beli untuk anak sendiri ke untuk anak murid? Cikgu Mia boleh komen dah di ruangan komen. Saya boleh bantu suggestkan yang mana yang sesuai. Okay, kalau untuk anak murid kita boleh bagi yang harga yang berpatutan lah, yang macam yang murah-murah sikit kan. Tapi yang penting berkualiti lah. Okay, so Cikgu Mia boleh komen di ruangan komen. Nak cari item yang macam mana, untuk siapa, umur berapa tahun. Okay, berapa tahun ke berapa bulan boleh komen lah. Siapa yang dah add to cart tu Mami, saya cakap betul, better check out terus sekarang. Saya tinggal masa lagi 40 minit je sebelum saya end live. 40 minit je, pejam celik je dah pukul 1. So better Mami terus check out terus sekarang untuk dapatkan harga murah yang pertama. Okay, harga berpatutan. Siapa-siapa yang nak dapatkan harga murah, kan sekarang kan harga pun memang dah berpatutan. Nak dapat lagi berbaloi, follow kita. Hit follow button tu, tekan button follow. Lepas tu bila nak check out tu, mungkin Mami akan dapat extra voucher, dapat free shipping ke, dapat RM10 off ke. Boleh komen di ruang komen. Boleh komen pula. Boleh terus follow kita sekarang. Okay, Mami Amanina Syahira, terima kasih tau. Yang mana yang dari tadi Mami Amanina memang dah join dengan kita dari tadi. Kalau Mami Amanina ada apa-apa soalan nak tanya, Mami Amanina jangan segan-segan, komen je tau, komen sahaja. Okay, Mami Nur Hikmah, thank you Mami Nur Hikmah dah sudi join live kita. Mami Didiana, Mami Didiana nak tengok bag nombor berapa, boleh komen tau. Siapa-siapa yang berkenan bag nombor 1 tu, kita ada beberapa pilihan tau. Okay, nak untuk yang 10 muka surat ke, nak untuk yang 14 muka surat ke, boleh komen. Okay, saya nak bantu reviewkan lah. Kalau Mami tak faham, upgrade version ni macam mana? Apa beza version 1 dengan version 2? Kita apa tu, Mami Amalina, anak saya baru 8 bulan, yang mana yang sesuai ya? Okay, Mami Amalina, kalau untuk anak umur bawah setahun ni, kita fokus satu je, iaitu dia punya sensory. Sensory ni apa? Sensory tu deria, iaitu deria sentuhan, deria penglihatan dan juga pendengaran lah. Okay, untuk perkataan ke kosakata jangan lagi, yang itu lepas umur setahun. Okay, Mami Amalina, kalau untuk 8 bulan ni, saya ada 3 bag yang saya sangat recommend. 3 bag, iaitu bag nombor 1, 2 ataupun 21. Okay, 3 bag ni sesuai, cumanya Mami Amalina nak bajet berapa ringgit. Okay, kalau nak bajet bawah RM20, kita ada dekat bag kuning kita nombor 21, yang ini. Harganya hanya RM19.50 untuk satu buku lah. Okay, bukunya ada 3 topik. Ada topik haiwan, Baby's Day dan juga fruit and vegetables. Yang ini the best sebab kalau beli dapat sekali dengan soft toys. Buku ni ada 8 muka surat, ada macam-macam aktiviti. So dia fokuskan pada anak punya sensory, penglihatan, warna kan. Lepas tu bunyi sekali.
Okay, so ini beg kuning kita nombor 21. Kalau Mami nak tengok tak ada masalah, saya reviewkan satu persatu yang mana Mami nak. Okay, ada 3 topik. Buah, baby's day dengan haiwan. Okay, ini yang pertama, bajet bawah RM20. Yang ni lah, yang ini memang berbaloi. Yang ni memang ramai sangat orang check out yang untuk baby bawah setahun. Okay, ini starting umur boleh pakai daripada umur 3 bulan sampai 2 tahun setengah. Okay, Mami Amanina, ini yang pertama, bajet bawah RM20, beg 21. Kalau Mami macam nak up sikit lah bajet bawah RM30, ambil beg nombor 2. Beg nombor 2 ni kita ada 2 color, warna biru dan juga warna pink. Anak Mami lelaki ke perempuan? Okay, so ada 2 color pilihan. Beg ni memang 8 bulan kan tak pandai berjalan lagi, tak apa. Yang ni boleh pakai nanti dia umur dah dapat kaki, nanti boleh pakai lah. Okay, umur 2 tahun, 3 tahun nanti boleh pakai. Dalam dia akan ada buku. Buku dia sama je, sama ada beli beg biru ke beg pink, buku dia sama sahaja. Ada 6 pages. Yang paling penting material dia tahan lasak. Sama juga macam yang ni. Yang ni pun sama juga tahan lasak. Okay, material jenis kain. Kalau kena kotoran ke apa kan, contohlah anak masuk mulut ke apa, boleh basuh balik. Campak je dalam Mami punya apa nama, washing machine tu. Okay, dia ada 6 pages. Okay, ada latihan sensory. Ini harga dia RM26.90, dapat buku sekali dengan beg lah. Okay, bayar satu harga je untuk dapat 2 item. Cabut tampal pun ada, mengenal makanan, ada mengenal warna. Ni masukkan carrot dalam kantong. Okay, untuk latih anak punya koordinasi mata tangan, untuk dia lebih fokus. Okay, sebab nak masukkan ni pun tak mudah tau. Okay, dia perlukan fokus lah. Nampak? Nampak? Saya nak masukkan pun susah. Okay, ini page 3. Page 4 kita ada haiwan. Sebab anak-anak ni mostly ramai yang suka kepada haiwan. Okay, kita sediakan sekali dengan haiwan. Kita bagi lagi main doktor-doktor. Siapa yang ada anak perempuan umur daripada usia 8 bulan sampai 6 tahun suka main doktor-doktor, boleh bagi yang ni. Semua ni cabut boleh pasang, boleh cabut dah pasang semula. Okay, nak rawat Mami, nak cucuk Mami ke apa, pakai yang ni je. Alright, lepas tu kita ada lagi terak. Yang ni untuk anak lelaki lah. So untuk anak perempuan kita ada main doktor-doktor, untuk anak lelaki kita sediakan terak. Okay, so Mami, material jangan risau, material dia tahan lasak, susah sangat nak koyak. Okay, masuk mulut pun dia tak koyak, dia tidak pecah ke apa, tidaklah. Sebab material jenis kain felt. Dapat buku sekali dengan beg, harga satu sahaja, RM26.90 sahaja. Beg nombor 2. Okay, nak bajet bawah RM30, ambil beg nombor 2. Alah, Dino punya dah habis. Dino ada lagi tak, admin? Ada kan? Ada. Mami, dekat stok je dah habis. Saya suruh admin restock. Kejap Mami Amanina, kejap. Kita minta admin restock. Ada je lagi dalam berapa? 4 Ada 2 pieces. Ada 2 pieces lagi. Tak apa, kita tambah stok 2 pieces. Siapa cepat dia dapat lah. Okay, Mami Amanina, itu beg nombor 2. Tapi kalau Mami Amanina nak memang macam ni, nak memang yang paling best kan, saya boleh bagi recommend beg nombor 1 lah. Sebab apa? Beg nombor 1 ni memang ngam-ngam untuk starting usia 8 bulan. Okay, beg nombor 1 ni. So kita ada 2 color lah, warna biru dengan warna pink. Anak Mami lelaki kita ambil warna biru lah. Okay, yang ini dia ada yang 10 muka surat, ada juga yang 14 muka surat. Jadi dia punya harga berbeza lah. Untuk yang 10 muka surat ni harga asal RM79, tapi hari ni saya cut off RM20. Jangan beritahu siapa Saya bagi RM59 je. Daripada RM79 saya buang RM20, saya bagi harga RM59 je. Okay, 10 muka surat. Tapi kalau nak yang lagi best, ambil full set combo. Harga asal dia RM120. Hari ni saya bagi RM78 je, dapat sekali free gift. Okay, kita dah top up dah beg nombor 2 Mami. Kita dah top up beg nombor 2 dah Mami Amanina. Okay, ini memang kita dah ada review daripada customer. Anaknya umur 8 bulan dah start pakai. Dia main 2 bulan je. So umur 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Lepas 2 bulan dia main, umur dia 10 bulan, anak tu dah pandai kenal apa? Dah pandai kenal bentuk. Maksudnya dia dah pandai lah mesh kan. Maksudnya koordinasi mata dia dah pas. Okay, ini bentuk sini, yang ni bentuk sini. Okay, dia dah pandai kenal bentuk. Lepas tu warna pun dah pandai kenal. Buat punya haiwan pun dah pandai, walaupun umur dia baru 10 bulan. Okay, so dia pandai kenal bentuk, warna, buat punya haiwan. Lepas tu dia dah pandai pegang pen tau. Umur 10 bulan biasanya untuk bawah setahun dia akan pegang macam ni. Tapi untuk anak customer tu, dia pegang macam ni. Macam umur anak 3-4 tahun. Agak tak sempurna, tapi okey lah untuk 10 bulan, betul tak? Umur 10 bulan pegang pen macam anak umur 3-4 tahun macam ni. Walaupun nampak kekok, tapi practice make perfect lah kan. Okay, so kita bagi whiteboard dia untuk dia buat latihan tangan lah. Boleh padam balik. Dan of course lah latihan sensory ni dia dah mahir. Okay, buka tutup ni. Maksudnya tangan dia dah kuat. Umur 10 bulan Mami, surprisingly. Okay, zip ni. Cumanya yang ni belum lah. Ikat tali dengan pasang butang baju ni belum lah. Okay, yang ni dah pandai dah. Umur 10 bulan je. Memang kita terkejut jugalah dengan peningkatan daripada daripada kita punya customer tu. Okay, so Mami, siapa-siapa yang nak item paling terbaik, saya boleh claim lah. Ini item paling terbaik, beg nombor 1. Okay, beg nombor 1. So itulah Mami.
Okay, so untuk Mami Amanina Syahira, beg nombor 1, 2 dan 21 lah. Mami nak bajet berapa? Boleh tengok bajet Mami berapa. Kalau nak bajet bawah RM20, beg nombor 21. Bajet bawah RM30, beg nombor 2. Tapi kalau tak kisah bajet berapa, asalkan anak Mami dapat yang terbaik, beg nombor 1 of course. Okay, kita boleh kita boleh claim lah beg nombor 1 tu memang sebab kita dah ada review daripada customer Mami. Okay, boleh ambil beg nombor 1. Dan rasa kita tambah kipas kat sini bang. Kicap ni. Ya, betul tu. Kau 3 ke ni? Ada 3 lah? Tak tahu. Tak nampak. 3 dah tu, 3. Okey Mami Amanina. Mami Amanina nak tengok yang mana satu, nak tengok semula yang mana, boleh komen lah. Okey, nak tengok yang mana, beg nombor 1 ke 2 ke, nak saya ulang review, boleh komen. Kena tinggikan sikit. Okey dah tu. Cepat Ami, ada siapa nak check out, cepat check out. Kita tinggal masa setengah jam je sebelum saya end live. Okay. Tak naik-naik lagi. Takkan sampai situ je. Cepatlah. Okay, nak check out mana-mana, boleh terus check out sekarang Mami. Mami, kita tinggal masa tak lama Mami. Tak banyak dah masa kita tinggal. Saya tinggal masa setengah jam je lagi sebelum saya end live. Jadi siapa-siapa nak check out, better terus check out sekarang Mami. Better terus check out sekarang Mami. Okay, Pak Ngah Hama. Hai Pak Ngah Hama. Pak Ngah nak cari item untuk anak buah ke? Pak Ngah nak cari item untuk anak buah. Anak buah umur berapa tu Pak Ngah? Okay, Mami Nur Azam Abdul Aziz. Mami ke papa ni? Mami Nur Azam ni. Okay, Mami Nurul Huda, thank you dah join live kita. Mami Azwa, yang mana ada anak, drop dekat ruangan komen umur anak berapa tahun ataupun berapa bulan. Alhamdulillah. Okay, nak tengok beg nombor berapa boleh komen. Nak tengok beg nombor berapa boleh komen. So mana-mana Mami Daddy nak buat pembelian, sebelum nak buat pembelian tu komen dulu. Bukan komen, follow kita dulu untuk dapatkan extra voucher. Okay, follow kita dulu untuk dapatkan extra voucher. Yang mana dah tukar tu, saya sangat convince Mami Daddy untuk check out sekarang sebab harga sekarang tengah murah. Okay, check out dulu fikir nanti. Check out dulu fikir nanti Mami. Okay, Mami nak cari item yang macam mana? Nak cari item yang jenis tahan lasak ke? Nak cari kamus bergambar ke? Nak cari buku cerita ke? Buku mewarna? Buku busy book? Mami request je, kita boleh bantu suggestkan. Dan beli beg 1 and 2. Wah Mami, terima kasih. Semoga dipermudah urusan selalu dan dimurahkan rezeki. Ya Allah, Mami Amanina banyaknya beli. 2 sampai beli. Ya Allah, terima kasih Mami. Semoga dipermudah urusan, dimurahkan rezeki selalu. Semoga nanti barang sampai dengan selamat. Mami Amanina happy, anak pun happy. Dan semoga anak Mami Amanina membesar jadi anak soleh-solehah dan baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Full set combo bang. Terima kasih Mami Amanina. Ya Allah, 2 terus Mami grab Terima kasih tau Mami. Semoga nanti dapat bantulah anak Mami untuk bantu anak punya apa? Anak 8 bulan kan? Semoga dapat bantu anak punya sensory. InsyaAllah. Terima kasih Mami dah buat pembelian dengan kita. 2 terus beli. Terima kasih Mami. Guys, Mami Amanina beli 2 terus guys. Tengok dengan Dino. So, lebih pada 100 ke? Tak. Okay Mami. Terima kasih Mami Amanina. Guys, Mami Amanina beli 2 terus guys. Cepat guys. Saya ada masa setengah jam je lagi. Siapa nak check out terus sekarang tau. Saya tengah live ni harga tengah murah. Harga tengah murah wallah. Oh ya. Yeah. Worth it lah semalam tak kerja. Minggu depan Ana pergi lagi lah. Sekati. Okay, hari Sabtu minggu depan kita pergi Zoo Negara pula. Kau pastikan minggu depan kita orang pergi Zoo Negara. Apa tahu semalam dia kata apa? Semalam dia kata, "Ma, jom esok nak pergi Zoo Negara pula." Esok tu hari ni tak payah dah, kita kejar. Mami Daddy, cepat. Last call, last payment. Ada yang nak check out lagi tak Mami? Cepat.